Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak bawa satu tempat lokasi sarapan yang sangat menarik, yang sangat best. Nak tahu kat mana? Let's go. Jom saya bawa anda sekarang juga. Mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah tersimpan, mencari lokasi penuh magis, kedai tersembunyi penuh. Assalamualaikum guys. Hai semua. Hari ni saya nak bawa korang semua ke satu pot makan yang memang steady kat area Seri Gombak. Kalau korang pernah lalu belakang Seri Gombak, mesti akan perasan. Atas tu ada AMD Gym. Dan betul-betul bawah gym tu ada pot sarapan makanan yang power gila. Hari ni kita nak review nasi kerabu lemak kambing yang viral dalam komuniti Gombak ni. Korang dah ready? Jom kita pergi sekarang. Untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Hari ni saya tak datang seorang-seorang. Saya ada bawa kawan saya, Khairul Yusri, salah seorang follower setia Gombak Gems, untuk rasai sendiri kehebatan sarapan dekat sini. Kat sini bukan sekadar ada nasi kerabu je, korang boleh jumpa lempeng panas, roti, kuih muih, bihun celup dan macam-macam jenis sarapan berat dan ringan. Okey, jom ikut saya. Saya nak ambil order nasi kerabu tadi. Saya minta nasi kerabu separuh, tapi lauk tu kita akan minta lebih sikit. Dekat sini korang boleh pilih lauk ikut selera korang. Ayam goreng, daging, paru, kerang, sotong, ikan, sayur. Memang rambang mata korang nak pilih nanti. Dan ini dia bintang utama hari ini, lemak kambing goreng panas. Tengok tu, dia tengah goreng sekarang ni. Bau dia jangan cerita, Masya Allah. Memang buat perut akan terus terasa lapar. Kalau korang jenis tak makan berat sangat, boleh try bihun celup yang popular dekat sini. Inilah dia nasi kerabu lemak kambing dah siap untuk dihidangkan. Jom, saya nak makan, tak sabar. Nampak macam sedap. Wah, korang tak terliur ke? Okay guys, kita makan dulu sambil borak-borak dengan kawan-kawan saya kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada kuah, dia sambal letak sikit lah. So nasi kerabu ni memang sifat dia kena gaul-gaul lah kan. Semalam dah makan dah. Hari ni kita repeat lagi tapi kita bawa Gombak Jam. Bersama dengan sahabat-sahabat Gombak Jam semua ni. Saudara Khairul Yusri, Kamarul dan juga Lut. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira jauh dekat di sini, untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Gombak Gems, Gombak Gems, mari terokai keistimewaan dari Gombak untuk Gombak. Korang yang tengah tengok video ni, janganlah tengok je, datanglah sekali. Saya dah share lokasi dan tunjukkan suasana dekat sini. Tinggal korang nak datang je sendiri. Bawalah mak ayah ke, kawan ke, jiran ke, datang kat sini. Memang korang kena try, memang best gila. Cuma satu je pesanan, kalau korang ada darah tinggi ke, kolesterol ke, gout ke, standby lah ubat siap-siap. Kambing dia ni padu sangat, takut terlajak makan kang. Saya tak tanggung kalau terjadi apa-apa. Sebelum saya nak tutup video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Gombak Gems supaya lebih ramai orang tahu pot-pot makan yang gempak dan lokasi-lokasi yang menarik di sekitar Gombak. Korang juga boleh komen dekat bawah ni kalau ada lokasi hidden gems yang lain di sekitar Gombak yang korang nak kami datang terjas lepas ini. Kami sedia menerima cadangan dan terus bawa anda terokai keistimewaan Gombak. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe Gombak Gems, okay?